Hari ni pakcik nak belanja orang Pantai Timur. Tengok guni ni. Nama dia Storm Bag. Letak air je, auto jadi macam beg simen. Bila dia kembang, berat terus naik. Orang US jual harga ringgit Malaysia 60 sampai 91. Benda ni elok gila untuk kawasan yang selalu banjir. Susun je depan pintu rumah, air tak masuk rumah. Simple. Bila banjir surut, jemur saja, boleh pakai balik. Beli sekali tahan seumur hidup. Mai pakcik nak ajar cara nak buat versi kita. Guna guni biasa je, harga baru 3 sampai 5 ringgit satu. Dalam guni tu isi benda ni. Nama dia Super Absorbent Polymer. Benda yang sama YG ada dalam Pampers Baby harga SAPI sekarang. Untuk isi satu beg lebih kurang 3 sampai 5 ringgit. Campur-campur semua, modal satu beg tak sampai 10 ringgit. Musim banjir ni try buat dulu, letak depan rumah, biar jiran tengganga, biar viral satu Malaysia. Musim banjir depan, jual satu beg 20 ringgit, hang dah boleh beli bot guna untung tu. Idea ni sangat padu. Alif Syukri tengok pun senyum. Siapa tak ambil, jangan merungut tak ada idea nak jual apa. Kurangkan alasan, banyakkan buat. Jalan terus. Saya Pakcik Husni. Saya share idea bisnes paling genius dalam alam semesta.